Yang keempatnya di sini, assalamu alayka ayyuhan nabi, bukan dengan makna dia tu hadir, ada tidak. Jadi ka ni, begitu juga ayyuha ni, dalam ilmu balaghah kadang-kadang dia untuk ta'zim. Untuk ta'zim. Dia guna juga ayyuha, wahai. Wahai tu orang tak ada depan. Tetapi untuk kita ta'zimkan dia, muliakan dia, digunakan juga lafaz ini. Itu yang keempat. Jadi ada beberapa jawapan dia lah. Walau bagaimanapun ada hadis juga, sahabat-sahabat menyebutkan bahawa sahabat-sahabat menyebut, ada sahabat menyebutkan ketika Nabi hidup kita kata gitulah, kata dia. Tapi lepas pada Nabi mati kita kata assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada hadis. Di antaranya dikemukakan di sini. Dalam Bukhari, dalam Kitabul Isti'dzan, selepas dia kemukakan hadis tasyahud ini, dia kata wa huwa baina dhahranaina, ketika dia berada di kalangan kami. Ketika Nabi itu ada di kalangan kami. Falamma qubida, bila Nabi wafat, qulna assalam, yakni maksudnya alan nabi, ke atas Nabi. Dalam Bukhari itu dia ada sebut yakni. Tetapi dalam Abu Awanah, dalam sahih dia, Siraj dan Jauzaqi, Abu Nu'aim dan Baihaqi, dan dari riwayat masing-masing dengan lafaz yang lebih terang, dia kata lagu ni, falamma qubida, bila Nabi SAW wafat, qulna assalamu ala nabi, yakni dengan hadaf, dengan buah lafaz yakni tadi, yakni tak ada. Bila Nabi mati, kami kata assalamu ala nabi. Gitu. Tetapi pengarang dia ni, Syekh Khalil Ahmad ini tidak setuju dengan hal itu. Tidak setuju. Dia kata hak sahabat kata lagu ni selepas Nabi mati ni bukan boleh kita buat hujah, kata dia. Sebab apa? Mereka kata begitu berdasarkan fikiran mereka. Berdasarkan fikiran mereka. Hak Nabi ajar, lafaz hak Nabi ajar aula untuk kita ambil, untuk kita pegang daripada ijtihad sahabat. Dia kata. Sebab apa? Sebab sahabat-sahabat ni ramai di zaman Nabi SAW, ketika tak ada depan Nabi, dia pergi perang, dia pergi musafir sana sini. Mereka kata lagu ni juga, padahal Nabi tak ada depan. Kalau kita nak kata ketika dia ada depan, ada sekali di Madinah, tak apalah. Ketika tidak ada, dia kata lagu ni juga. Dia tidak kata assalamu ala nabi lepas pada Nabi mati, barulah kata assalamu ala nabi. Ketika Nabi hidup, kalau nak kira Nabi tak ada sekali, dia pergi lain, dia kata assalamu alaika juga, tak kena juga kalau nak mengikut zahir bahasa tu. Kau kan ada tak ada dalam majlis itu, tapi dia nak kata lagu tu. Ini menunjukkan bahawa yang Nabi ajar memang lagu tu, kata dia. Lepas tu ada riwayat daripada Sa'id bin Mansur, daripada Abi Ubaidah, daripada ayah dia, bahawa Nabi SAW mengajar mereka tasyahud. Lalu dia menyebutkan, Ibnu Abbas pun kata, innama kunna naqul, kita dulu kata assalamu alayka ayyuhan nabi idza kana hayyan, ketika Nabi hidup. Ibnu Abbas macam bahaslah Ibnu Mas'ud tu, pasal Ibnu Mas'ud kata seperti dia assalamu alayka. Jadi Ibnu Mas'ud kata hakadha 'allamana wa hakadha nu'allim. Lagu ni lah hak Nabi ajar kita. Dah hak lagu ni lah hak kita ajar orang apa? Assalamu alayka ayyuhan nabi. Jadi makna dia kata zahir di sini bahawa Ibnu Abbas kata lagu tu sebagai nak bahas lah, sebagai nak bahas. Dan Ibnu Mas'ud tidak meninggalkan pendapat dia, walaupun Ibnu Abbas bahas, dia kata gitu dalam riwayat ni lah. Tapi dalam riwayat Ibnu Abbas kita baca tadi, hak Imam Syafi'i pegang assalamu alayka juga, assalamu alayka ayuhan nabi juga, itu riwayat Ibnu Abbas. Jadi maknanya riwayat Ibnu Abbas ni tidak serupa, tidak tetap lah tu. Thumma qala al-Hafiz, kemudian Hafiz Ibnu Hajar kata, tetapi riwayat Abi Ma'mar lebih sahih. Sebab apa? Riwayat Sa'id bin Mansur ni hak kata Ibnu Abbas bahas gitu tu, riwayat Abu Ubaidah
anak kepada Ibnu Mas'ud. Abu Ubaidah dia tak ada dengar daripada ayah dia. Mana hadis itu munqati'. Bila munqati' dhaif, tak boleh pakai. Wal isnad ma'a dhalika dhaif. Isnad dhaif ni kata dia. Sebab apa? Kalau kita nak kata ketika Nabi hidup, Nabi tak hidup kalau ni. Nabi tak hidup kalau ni. Lepas dia mati sehingga kita kena kata assalamu ala Nabi. Dia tak hidup kalau ni. Apakah kita beriktikad Nabi tak hidup? Usah ke Nabi. Orang mati syahid, Tuhan kata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di sisi Tuhan. Kalau nak kira hidup, hidup. Tak kira lah hidup tu sama ada atas muka bumi ke, di bawah bumi ke, ataupun mana-mana, tak kira. Selain daripada tu, imam-imam besar tidak ada sesiapa pun yang pegang dengan hal ni, riwayat assalamu ala Nabi. Tapi walau bagaimanapun, banyak riwayat ada yang sahih juga. Jadi kita tak payah keras. Sebab tu ada setengah-setengah ulama ahlul hadis dia pakai tu. Riwayat tu pun sahih juga. Tetapi tidak setara dengan assalamu alayka ayyuhan nabi. Itu waktu lebih kuat, lebih banyak. Dan imam-imam mujtahidin yang besar-besar pegang hak tu. Hak tu lebih molek. Walau bagaimanapun, kalau ada orang kata assalamu ala nabi, kita tak boleh bantah, ada juga dalam hadis. Gitu je lah. Jadi assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Bila kata gitu ala ibadillahi salihin, masuk belakang. Tak payah bila Jibril, Mikail hak datang bumi, apa tak payah. Termasuk belakang. Dan hadis ini juga mengajar kepada kita bahawa apabila berdoa, kita doa untuk kita dulu, bukan doa untuk orang. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Nabi gitu je. Kalau orang minta dia doa untuk diri dia. Lepas tu baru doa. Supaya juga Nabi ajar doa semaya orang mati, Allahumma ighfir lana wa lahu. Lana dulu, lepas tu baru walahu. Apa? Sebabnya kalau kita ni nak minta ampun, kita ni bergelumang dalam dosa, dah Tuhan nak terima lagu mana? Biar agak terampun dulu hak kita tu. Biar agak Tuhan terima, biar agak bersih dulu kita tu. Barulah sesuai nasabah kita nak minta untuk orang lain. Sebab itu salah satu hikmah dia. Dan selain daripada tu, jangan kita fikir orang. Kita ni lebih-lebih perlu. Kita ni lebih-lebih perlu. Takut-takut jadi kebesaran pula. Jadi kalau doa minta doa orang tu, seseolah kita tidak perlu. Padahal kita mungkin lebih perlu lagi daripada dia. Nak mengingatkan kita bahawa kita semua ni sentiasa memerlukan Allah. Tidak ada ketika orang tu je perlu kepada Allah, kita tolong dia, kita tak perlu. Takut-takut jadi gitu. Sebab itulah Nabi SAW sentiasa ajar diri sendiri. Sama hadis mana-mana pun kalau doa, kita dulu, lepas tu baru orang. Hadis ni pun gitu juga. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Alayna dulu. Jadi ibadillahi salihin itu termasuklah Jibril, Mikail dan lain-lain lagi di atas dunia, langit, mana tu. Hadis ini juga menunjukkan lebih dulu lagi daripada orang kafir. Orang kafir baru duduk nanal lah ni. Ini selain daripada di bumi ni, ada kau hidupan? Ada kau hidup? Boleh hidup ke tidak selain daripada di bumi ni? Baru duduk kaji, baru saintis. Hadis kita ya, ibadillah, hamba Allah. Mana hak hidup tu bukan di bumi saja. Nabi kata antara langit dan bumi. Hak ada. Jadi orang ni hak hidup ni bukan atas bumi saja, antara langit dan bumi ni luas. Bukan untuk atas bumi saja. Dia sudah isyarat dah situ bahawa ada hidupan di lain. Bahawa ada hidupan, boleh hidup di tempat lain. Sama ada dalam bentuk mungkin kita manusia ataupun hak selain pada manusia. Manusia pun orang sudah mula dah cuba-cuba dah. Dalam hadis ni sebut dah, mana hak duduk mana-mana pun siapa berlaku. Nabi kata dah antara langit dan bumi ataupun di langit dan bumi. Kalau hak pakai hak tu di langit, mana hak atas lagi, bukan antara langit dan bumi, hak dalam langit. Langit tu tak tahu mana lagi. Hak kata dia pergi angkasa lepas tu, langit tu tak tahu mana. Dalam langit yang bumi tu pun kena juga doa kita, dapat. Luah. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kita kena berhenti sekatulah. Kita sambung pula insya-Allah minggu depan. Hadis ni banyak lagi ni, tak habis. Sambung. Wallahu a'lam.